Assalamualaikum. Saya nak cover sikit bahagian Al-Sabwah tingkat 2. Tingkat 2 which is the food court. Okay, Habibati. Okay, first stall. So ice cream, donut, juices, and then the World Restaurant. Say hi. Malaysia boleh. Kebanyakannya is this prata. Say hi. Belakang sana ada shawarma. Tengoklah, dia punya prata. Dia panggil prata kat sini. Nasi canai dia memang sedap. Ada murtabak dia lebih sayur, tapi boleh request untuk meat and so on. And kunafa, of course. And then Malaysian disaji ni Malaysian food lah. Mahal sikit, tapi yang rindu memang kena kemari lah, ataupun pergi ke Rehab Al-Janadria, tempat kami duduk. Memang itu popular dengan Malaysian food. Okay, so all kind of ni food dia, juices especially. Ni dia. Dia punya cake. Say hi, brother. How are you? I'm promoting your stall. Ya, tengok dia punya donat dia memang menarik. I would like to try that nanti. So, tengok penuh dengan tempat gerai-gerai makan. Yang ini kami suka sebab dia closer to roti canai. Tengok ni. Say hi. I buat content. I making content. Hi. Yeah. That one is Asara Rial. Murtabak. Ni kan, dia ni memang pandai sangat bahasa Melayu. Tak habis lagi promotion dia. Tengok ni kat sini tempat dia buat ni. Hai. Tengah tunggu apa? Roti canai. And the list is endless. Dekat Al-Sabwah level 2 food court. Harganya lebih murah daripada kebanyakan restoran yang dekat dengan hotel, khususnya Hotel Rehab Al-Janadria. Yang ini Pakistani punya. Biasa kan dengan makanan tu. Mutton curry. Ni dengan all kinds of salad dia. Is that hummus? Probably hummus yang tu. Itu apa ni? Yang wrap dengan grape leaf tu. Banyak sangat choices kat sini. And my favorite is Al-Tauhid. Al-Tauhid is on the other side. Kalau keluar daripada lift tadi, ke kanan. Asian, mana dia? Ini semua yang kurma dan sebagainya. I'm not sure about the price. So endless. Right. So ini cover food court di Al-Sabwah. Okay. Assalamualaikum.